Macam mana dia punya benda-benda approach seperti itu kalau dia tidak cukup kuat integriti dia, akhirnya dia akan terjebak. Sekali dia pula terjebak, dan yang paling bahayanya bukan saja duit, doktor. Rasuah yang doktor sebut tadi bukan dalam bentuk duit, dalam bentuk perkhidmatan. Doktor faham lah? Dalam bentuk perkhidmatan. Bila seorang tu dia terjebak saja, duit dia dah mula ambil. Lepas tu dia tapi cerita ya. Kadang orang tak faham ni. Dia terjebak. Kadang-kadang kalau di negeri Kedah ni dekat dengan utara kan. Sebelah Thailand. Ada rasuah perempuan. Itu sebagainya. Itu rasuah juga pula. Itu rasuah. Memang tu. Tetapi saja orang tak faham. Tetapi apabila dia pun tak faham tu. Apabila dia mula terjebak pada sampai peringkat servis wanita dan servis, kadang-kadang dia nak buat kenduri menikah anak contohnya. Servis kan. Semua perkhidmatan dia bagi. Tanpa Datuk, kenduri anak Datuk, kami sponsor lah. Jadi dia akan bagi perkhidmatan tu. Akhirnya kita terjebak dan dia tu pula akan mengawal kita. Dia akan mengawal kita. Itu sebenarnya yang jadi satu peringkat yang sangat bahaya. Dia tak payah lagi mereka pejabat, dia angkat telefonnya. Tuan, dia ada tender ni, saya masuk, tolong tengok tak kita punya. Dia sampai ke peringkat tu. Dah, sekejap tu. Saya untuk hijau. Macam tadi contoh perkhidmatan Datuk sebut. Dia ada tak satu keadaan tu, dia berhajat, dia nak tolong Datuk. Ada limit tu. Takkanlah Datuk tak sudi, Datuk pun banyak tolong saya. Saya memang niat ni, kenduri Datuk tu tadi macam contoh kenduri. Saya memang niat lah Datuk, saya pun nak sumbang. Okey, di situ macam mana Datuk nak letak dia punya borderline dia? Itulah borderline yang boleh kan tak boleh. Takkan tak boleh. Itulah yang kadang-kadang terutamanya bila saya jadi seorang ahli politik. Masa saya jadi pegawai kerajaan, saya boleh halak. Padahal takut tak perlulah. Tetapi bila saya jadi politik, tuntutan tu jadi banyak. Rakyat jumpa kita, orang tu jumpa kita, orang ni jumpa kita. Saya berharap ijtihad saya ni tak salah dalam konteks tu. Saya beri perkhidmatan sama pada mereka. You layak, you dapat. You memenuhi syarat, contohnya kelulusan perumahan. Perumahan ratus-ratus juta. Kan? You cukup syarat, pemaju, you jumpa saya, boleh. Saya tak boleh kata tak boleh jumpa dengan orang. Sebab dia rakyat. Dia habak kata saya dah masuk apa semua, lah ni nak masuk ke peringkat exco. Kan? Makna kata. Saya kata gini, pegawai angkat benda you, ikut queue, syarat dia cukup, kami lulus. Kami tidak. Kalau sekiranya tak cukup syarat, ada benda yang melanggar syarat, itu kami tak boleh nak atasi lah masalah tu. Tapi kalau cukup syarat, jalan. Okey. Artinya kita beri perkhidmatan yang baik pada mereka. Tetapi mereka akan kata, kami tu hutang budi pada Datuk. Sebab Datuk memberi khidmatan yang baik, tak pernah minta apa kepada kami. Itu dah ada kes tu. Datuk tak minta apa, kami puas hati dengan Datuk bagi perintah kat kami. Tak nampak elemen sengaja nak menekan supaya kami bayar. Sebenarnya akhirnya kami pun nak bagi sumbangan kepada Datuk. Apa yang boleh kami bagi. Itu dia punya boundary. Macam mana? Itu dia boundary. Sebagai ahli politik, saya hadapi masalah permintaan rakyat. Saya akan kata pada mereka, okey, you ada yang nak bagi, betul yang nak bagi. You ada dipanggil sumbangan sosial. Kan? Kalau you ada peruntukan tu gini,